Aku suka pasangan aku bila bermanja dengan aku. Dia nampak macam comelnya. Tapi itu bukan persoalannya. Ni setengah orang saja, tak semua orang. Aku cakap bukan untuk semua orang. Kenapa korang tak suka pasangan korang bermanja dengan korang? Bagi korang ia gedik, mengada, merimaskan macam budak-budak. Korang nak dia jadi matang. Korang tahu tak, kalau pasangan korang jadi matang, ia boleh berdikari sendiri tanpa korang. Dan persoalannya, kau boleh terima tak kalau pasangan kau bermanja, berayang, berusyuk dengan orang lain? Aku tanya je, ni betul ni, kau boleh terima tak? Sebab dengan kau dia tak boleh manja, dengan kau dia kena jadi matang, kena jadi dewasa. So dia carilah orang lain. Kau boleh terima tak? Tak kan? Jadi kenapa kau tak suka pasangan kau bermanja dengan kau? Jawablah.